Boleh tak saya menjual voucher buku kepada rakan dengan harga yang murah? Ini kerana Anda mengatakan ianya haram kerana ia penukaran wang dengan wang, tetapi tak sama nilai dengan tak sama nilai dan riba al-fadal. Dia tanya boleh tak tukar voucher yang kerajaan bagi tu. Saya pertama, voucher tu walaupun orang kata ini voucher dengan wang, hakikatnya wang kertas yang kita ada ni pun sebenarnya wang pada zaman Nabi ialah emas, kan? Az-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak. Kita anggap itu wang walaupun kertas. Kertas ni, duit kertas ni kita tahulah ini semua sepas Amerika buat duit kertas ni, yang selalu kita cakap lah sebab menyebabkan hari ni kita ada kertas. Yang kertas itu kita boleh kata RM3, RM2, $4, £5. Sebenarnya kita pun tak tahu berapa konten dia. Pasal apa kita kata kertas ni berharga? It's not because the kertas, tapi apa yang backup kertas ni, iaitu mata wang yang sebenar yang kita anggap berada di bank kita lah, ataupun yang berada di dunia. Dia berbeza dengan wang emas, dengan wang perak yang saya selalu sebut. The value of the money is in the money. Nilai wang itu berada dalam wang. Tapi sekarang duit kertas kita pun tak tahu. Ini apa bezanya? Saya nak sebut apa bezanya. Kalaulah kita ni jadi ashabul kahf. Tahu ashabul kahfi? Kan malam ni disunatkan baca surah kahfi, kan? Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduyah, ataupun tuan-tuan sebut Ibnu Mardawai. Sini sebagian lurah, orang lurah ni suka wai, Sibawai, lagi apa? Mardawai, Ishaq bin Rahawai. Kata sebagian ahli hadis, wal muhaddithuna la yuhibbuna al-waih wa qalu inna waiha ismu syaitan. Sebab itu mereka Marduyah, Rahuyah, tapi dia kata Sibawai lah pasal dia ahli bahasa, bukan ahli hadis. Okey, tak apa. Tak apa, itu pun khilaf yang boleh diterima, ya ataupun wai. Kita katalah balik, kita 300 tahun kemudian kita bangkit, tengok-tengok dalam poket kita ada RM500 duit Malaysia. Agak-agak laku lah masa tu. Kita pian, orang tengok ni duit zaman lain kan, tak boleh beli. Sebab apa? Pasal duit tu dah tak ada backup dah lah. Betul tak? Duit Jepun kalau kita orang tak boleh, orang tak boleh beli kan. Tapi kalau kita ada emas, kita bangkit lagi 100 tahun, emas laku tak? Situ dia panggil value of the money is in the money. Okey. Kalau itu jadi hujah, voucher tu tak ada nilai. Kertas sama dengan kertas tu, tapi voucher tu nilai dia pada berapa banyak yang kerajaan backup voucher tu. Kalau dia backup 200, maka kita pergi bagi pada satu orang dengan harga 180, artinya kita telah tukar 200 dengan bayaran 180. Itu adalah suatu perkara yang salah. Tapi kalau dia kata dia charge kita 190, charge RM10 kerana dia terpaksa pergi tukar, itu mungkin ada kemungkinan charge perkhidmatan. Cuma saya tak tahu kerajaan bagi kat kita ke, dia suruh kita beli buku ke, memang dia nak bagi duit pada kita. Jadi berlaku khilaf di kalangan ahli-ahli politik.